Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam memacu prakasa pendidikan dan salam Kuala Lumpur Cemerlang kepada semua penonton rancangan TV PSS Bivas TV. #indahnya bila ilmu mengalir. Saya Nur Akmal binti Haiza selaku pengacara TV PSS SK Bukit Wan. Bivas TV akan membawa para penonton melusuri program kami pada kali ini, iaitu program Tadarus Al-Quran Perdana TKRS KRS peringkat daerah Kuala Nerus. Alhamdulillah, seramai 70 orang ahli TKRS SK Bukit Wan mengikuti program ini di Bilik Nyala Digital pada pukul 7.40 pagi. Program Tadarus Al-Quran Perdana ini adalah salah satu usaha kita untuk menghayati dan mendalami Al-Quran dalam kehidupan seharian. Di samping itu, ia juga sebagai wadah untuk memperkukuhkan ikatan ukhuwah antara ahli TKRS SK Bukit Wan serta meningkatkan penghayatan kita terhadap kitab suci Al-Quran. Program ini akan dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan diteruskan dengan tadarus Al-Quran. Surah yang dipilih ialah surah Al-Kahfi yang dipimpin oleh Lieutenant KRS Cikgu Muhammad Nazri bin Ibrahim selaku penolong pegawai istiadat KRS Kuala Nerus. Sesungguhnya, setiap bacaan Al-Quran yang kita lakukan pada pagi ini merupakan ibadah yang mulia. Kami di SK Bukit Wan sangat bersyukur kerana dapat melaksanakan program Tadarus Al-Quran Perdana ini bersama-sama dengan ahli TKRS dan TRS dari daerah Kuala Nerus. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan kita serta menjadikan kita umat yang sentiasa mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan seharian. Terima kasih diucapkan kepada semua yang terlibat dalam menjayakan program ini. Semoga kita semua terus diberikan kekuatan untuk mendalami Al-Quran dan melaksanakannya dalam kehidupan seharian. Jangan lupa untuk terus mengikuti rancangan TV PSS SK Bukit Wan Bivas TV untuk lebih banyak program yang menarik akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #indahnya bila ilmu mengalir.